Saat kita mula lupa tentang perkara yang pernah kita lakukan, lalu Allah ingatkan kita dengan dikurniakan sakit kepada kita, hati yang bersih, dia akan mengatakan, ya Allah, terima kasih kerana Engkau masih mencintai aku. Tanda Engkau mencintai aku dengan Kau memberikan sakit kepadaku, kerana sakit yang Kau kurniakan kepadaku adalah untuk Engkau menghapuskan segala zaman silamku. Jika kita datang kepada Allah dengan penuh penyesalan dan kita tidak ulangi kesilapan dan kesalahan itu lagi, yang dikatakan taubat nasuha, kita tidak ulangi akan kejahatan itu, kita benar-benar mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku benar-benar salah. Ya Allah, aku benar-benar berdosa kepada Engkau. Ya Allah, aku benar-benar mengaku akan kesilapanku kepada Engkau. Maka tolonglah ampuni dosaku dan padamkanlah segala kesalahanku daripada suratan amalanku